Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya adalah Siti Safa Balkis binti Suhaimi. Umur saya 14 tahun dan saya bersekolah di SMK Taman Giduri. Pada hari ini, saya akan berkongsi isikan dengan buku yang bertajuk Ilusi Maut. Buku ini merupakan buku ketiga dalam siri Detektif Vampire. Buku ini dikarang oleh Ilya Abdullah. Buku ini juga mengandungi 10 bab serta 151 muka surat. Buku ini menceritakan tentang Dr. Wardah, seorang pakar psikiatri menerima pesakit bernama Hadi yang suka menghadapi kenyataan kematian anak dan isteri. Ibu bapa Hadi meminta pertolongan Dr. Wardah memadam memori hitamnya menerusi hipnosis. Namun, sesuatu telah berlaku. Hadi mula dihantui ilusi kehadiran seorang wanita dan kanak-kanak lelaki. Lama-kelamaan, gangguan ilusi itu memberikan kesan kepada mental Hadi sehingga dia tidak dapat membezakan antara realiti dan ilusi. Tidak lama kemudian, Hadi hilang secara misteri. Lepas sengaja, Cikgu Farisha bersama kelab Detektif Vampire terlibat dengan masalah Dr. Wardah. Mereka cuba menyelongkan dalam isu balik ilusi-ilusi yang dikaitkan dengan hipnosis sehingga menyebabkan kematian. Malah, mereka juga terdedah kepada ancaman bahaya ketika dalam proses mencari si pelaku sebenar. Anaki pula mendapatkan petunjuk yang terakhir sebelum dia dan rakan-rakan menjadi mangsa seterusnya. Kelab Detektif Vampire bekerjasama dengan Inspektor Farid dan Detektif Lee bagi menangkap si pelaku sebenar. Di sebalik kejadian yang menimpa keluarga Hadi, ada rahsia yang bakal terbongkar. Itu sahaja berkenaan buku ini. Izinkan saya mengundur diri dengan serangkap pantun. Melirik halus papan di Jawa, tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah dua, moga ketemu di lain waktu. Mohon maaf jika tersilap bicara. Sekian, terima kasih.